Apa Kak, kalau kata hari ni saya nak buka puasa dengan Kak dengan family boleh? 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 Puasa sini lah. Tak apalah, tak kisahlah mana-mana Kak. Apa yang Kak makan, itulah saya makan. Boleh. Boleh eh? Boleh. Saya balik kejap, saya bawa makanan nanti, kita buka puasa sekali semua. Boleh eh? Okay guys, so sekarang dia orang berbesar hati untuk jemput aku ni. Jemput saya, manusia yang kedil. Bukanlah kedil sangat pun. Sekarang aku nak pergi ke truck aku nak pergi ambil makanan aku, iaitu mi tarik. Aku nak prep makanan tu, aku nak bagi dia orang makan mi tarik. Okay guys, makanan dah dapat. Jom nak buka puasa ni. Kak, saya dah bawa dah makan. Nak letak mana ni? Ada lah, kejap lagi nak tengok lah. Apa khabar Haji, sihat? Alhamdulillah. Saya ke? Alah, minta maaf lah saya datang macam ni. Saya bukan apa, saya sunyi. Makcik masak apa ni? Itulah dapur mama masak kat kampung. Kalau misalnya kalau tak puasa, cik niaga dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam? Memang hardcore peniaga. Makcik ada lagi? Ada, tapi dia ada penyakit kronik. Allah, makcik sakit apa? Buah pinggang. Kena dialisis ke apa? Ya. Oh, dialisis. Ya Allah, Akbar. Tu tak apa, sekali kalau kata makcik masak tu, sekali saya nak pergi tengok ni, makcik masak apa ni boleh? Masak apa? Masak ayam lah. Tak kisah, tak ayam apa. belada dah. Tak apa. Blender tu tak mau halus. Dia kacang-kacang sini. Apa mai saya tolong Cik. Wih, serius sedap ni, tak tipu pun sedap. Ya, start buka pasang. Cubalah tengok ni versi saya yang halalnya, lepas tu kita orang Melayu punya kita lah kan. Mai makcik, ni ada lagi makcik. Nak saya buka kan? Jemput makan Cik. Nah, saya ambil Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana mi tarik? Cakap terus terang. Jangan tipu. Sedap gila, betul. Tak tipu. Betul? Betul. Dia lain daripada yang selalu pergi makan tu. Dah pernah. Memang buat sini lah. Memang buat sini. Buat sendiri. Sampai malam berniaga. Kira saya berniaga lah ni untuk bulan puasa daripada pukul 5 sampai pukul 1, pukul 2. Dah dengan harga barang ni macam mana Cik berniaga Cik? Biasalah, kita dah tahu lah kan. Macam mana kita berniaga. Orang katakan macam laksa kan. Laksa orang katakan semangkuk RM7 ke bungkus RM7 kan. Macam RM5 je. RM5? Makcik agak-agak tengah-tengah KL ni. Kalau datang time orang kata tak puasa, tengah hari, Alhamdulillah ramai. Oh ramai. Tapi saya terkejut makcik umur macam ni buat kerja lagi. Orang lain kalau layan pokok, layan cucu dah tau. Tapi memang lepas dialisis selalu letih. Saya pasal arwah pak saya pun dialisis. Pak saya keluar pada pusat dialisis, tak boleh bawa motor. Pagi Pakcik Dapi tu ada orang ambil mai sini. Nasib baik Lepas tu balik dia ambil. Oh. Dia sekali satu sesi tu berapa lama Cik? 4 jam. 4 jam lah. Tapi dengan perjalanan kita pergi balik dekat 5 jam tu lah. Allah. 1.5 liter. 1.5 liter ya Allah. Tambah dengan lah hangat-hangat macam ni. Aduh ya Allah. Saya bulan puasa saya boleh minum daripada makan sok sampai buka puasa. Saya apa pasal saya pernah lalui benda tu. Depa yang sakit tu dah sakit dah. Kita tengok tu Allah. Lagi tambah sakit lah. Itulah kisah pakcik dan makcik dan juga seluruh ahli keluarga beliau yang telah menerima aku seadanya. Bahkan mereka juga dengan secara rasminya mengambil aku sebagai anak mereka, menempatkan aku sebagai anak angkat mereka, memberiku makanan dan juga memberikan aku satu rasa, satu feeling yang sangat selesa. Dan mereka juga tanpa segan silu berkongsi kisah-kisah kepada mama dan abah dan seluruh keluarganya. Terima kasih.